You nak beli barang, nak buat bubur anak lebah tapi nak ke market dah tak ada. Ini you nak pergi ke mini market. Kiranya kedai runcit lah komen. Mau kita. Nak beli barang ni komen belum masuk ke kedainya. Kat luar ni dah ada ujian. Jual burger komen. Yang you suka ni. Dekat sini dia memang ada burger arnab komen. Ada arnab, bubur unta, kambing, rusa. Kiranya burger eksotik. Selalunya makan sate eksotik, ini burger. Ini you tengah nunggu order burger. You ambil dulu ni. Jambu ni baru nak round masuk kedai runcit. Yang ini jambu-jambunya, jambu batu ni RM4, 300 gram. Dapat asam sekali. Barang cari tak jumpa lagi. Tapi ni barang lain dapat. Kalau komen nak tahu kedai runcit 2 shop ni udah macam kedai di awal. Sebab dalam sedikit benda ada. Komen nak apa? Confirm barang-barang hardware, barang-barang perkakas rumah, mainan budak, alat tulis budak. Kalau anak komen tu jenis kabur lambat apa cikgunya dia suruh bawa. Tengah-tengah malam kabur komen datang kemarin. Dia main ni buka sampai 11 malam. Sangat bang. Bunyi. Marah-marah orang aku makan bunyi. Amat western pun ada Roma. Yang terbarunya Meat Boy ni kan. Bila beli aiskrim kat sini semua aiskrimnya buatan Malaysia. Udah hujan kat luar Roma. Jadi you makan dalam kedai ni. Yang ini you ambil burger ayam special. So. Tapi you jenis you dia tak makan sekali ngak tau. You makan satu-satu. Siapa rupa aku? Makan satu-satu. You gemar burger kat sini tu yang memang potong tau tengah-tengahnya. Macam burger orang dulu lama-lama. Orang dulu memang potong tengah-tengah. Kita potong macam ni. Masak dalam tu. Yang penting harganya tak mahal. Murah. Ni sos dia tak melimpah. Kiranya bila tak melimpah, dia punya roti ni tak kecut orang kata. Dia masih sedap lagi, moist lagi dia punya roti tu. Komen kalau malam tu farmasi tutup ke apa, perut tak semenyar tu. Sini ada ubatnya segala balai pun urus menikah. Kedai runcit 2 shop ni dia membuka daripada 3 petang sampai 11 malam. Dekat mana? Dekat Meru Perdana je komen. Komen lengko-lengko itu boleh lah tinggal datang beli. Perut udah kenyang, barang udah beli untuk anak komen. Itu legam le dengan pekatnya itu le. Amoh. Tepung. Allah, tepung nak buat bubur. Bubur anak lebah komen. Masuk balik. Atek komen. Apa itulah orang perempuan.